Dalam dunia jualan, tak ada ejen yang tak pernah kena reject. Tapi yang beza antara ejen biasa dan ejen hebat ialah cara mereka atasi objeksi pelanggan. Jadi, ni 3 langkah mudah untuk tangani bantahan dengan yakin. Langkah pertama, dengar dulu, jangan terus jawab. Bila pelanggan kata, saya nak fikir dulu, jangan cepat defensif. Dengar betul-betul nada dan sebab di sebalik ayat tu. Kadang-kadang mereka bukan tolak, cuma perlukan keyakinan. Langkah kedua, faham keperluan sebenar. Tanya dengan lembut, apa yang buat tuan-puan masih ragu-ragu? Bila kita tanya dengan tenang, pelanggan akan terbuka untuk kongsi sebab sebenar. Langkah ketiga, jawab dengan nilai, bukan tekanan. Jangan paksa, tapi tunjukkan bagaimana produk atau rumah tu menyelesaikan masalah mereka. Bila pelanggan nampak nilai, mereka akan buat keputusan sendiri. Ingat, jualan bukan tentang menang hujah, tapi bina kepercayaan. Di Hebat Realtors, kami tak ajar tekan pelanggan. Kami ajar faham manusia. Itulah beza ejen biasa dengan ejen hebat.